Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan main game Free Fire. Okey, sebelum itu, kalau kita nak main Free Fire ni, kita kena ada kawan ataupun apa-apa kita. Okeylah, jom kita main. Let's go. Sekejap. Kita kena tunggu kawan saya ni cakap. Okey. Kita tengah menunggu. Okey. Saya ada kawan nama dia Haris. Sepupu saya Haris Gaming. Cakaplah hai. Hai. Okey. Dia dah cakap hai. Jom kita start. Let's go. Okey, saya nak buat ni dulu kan guys. Kenapa? Kenapa? Kok kenapa? Sebajak. Nak tukar baju je. Tukar baju benda. Ya nak account. Account benda. Sebajak lah. Yelah. Tunggulah jap. Sambil tu saya cari yang ni. Okey, nanti saya akan ada unboxing. Barang unboxing. Saya akan ada unboxing untuk korang semua yang sudah di like, subscribe ke kawan-kawan korang semua. Jom kita main. Cepatlah sikit Aris. Aduh. Cepatlah sikit. Yelah, saya tengah ni nak tukar baju. Kira kita nak tukar baju. Tapi ni tak best, kita pakai ni je lah. Okay, jom cepat sikit. Cepat sikit. Cepat sikit. Cepat sikit. Cepat sikit. Yelah. Aduh, cepat sikit. Kau terkena tu. Okey dah, cepat. Okey. Kita akan membuat skill. Punya ni. Menakjubkan kepada saya. Viewers. Okey, kita dah sudah masuk. Okey, kita sudah masuk. Saya akan pilih yang pistol yang biasa dulu. Nanti saya akan guna peng. Okey. Saya akan membuat skill untuk korang semua. Jom saya akan membuat skill untuk korang. Jom. Susah guys, susah. Susah sangat. Okey, saya akan lompat. Aduh, sakit. Tak apa, saya tak mengalah. Ni. Mana? Mesti kau. Mantap. Cepat sikit. Mantap, coy. Mantap Haris, sepupuku. Mestilah le pro. Kalau saya akan pilih ni. Pistol sakit cok korang. Kalau korang nak mengesai juga, saya dah bagi dah tu kan. Saya dah bagi dah semua kat video yang pertama saya buat Free Fire tu kan. Korang buatlah. Korang cuma buat apa-apa. Ke situ je. Cepatlah sikit. Cepat sikit Aris. Aduh sakit. Oh. Ker. Mantap coy. Lepas dapat 2 kill. Nyeng. Alamak, macam mana ni? Tak apa, tapi kita dah nak menang. Tengok ni, pistol mahal saya. Mana Haris? Haris, tengok ni pistol mahal saya. Mana? Oh, cantik betul. Mana kau beli? Aku beli dekat ni je. Beli dekat tempat yang baru keluar. Sekali je. Macam mana kau dapat sekali je? Macam tu lah. Aku baca bismillah, dah dapat. Tapi kau ada lagi? Tak ada dah. Sayang. Mestinya aku headshot dorang. Kenapa? Aku dah headshot dah dorang. Sebab dorang ni noob. Mestinya aku headshot dorang. Okey, saya akan headshot dorang hingga dorang mati. Jom cepat. Cepat sikit. Aku nak headshot dorang ni.
Headshot satu. Headshot dulu, co. Headshot. Headshot kedua. Mantap. Kita dah headshot yang keberapa dah ni? Yang kedua. Okay, game yang terakhir. Oh, kita patutlah lawan yang noob-noob ni je. Patutlah. Aduh. Lagi baik kita senangkan hati kita dulu. Senangkan hati kita berlakuan. Mari kita bernari. Okay, saya ada video unboxing, guys. Saya ada video unboxing hari apa tak, guys? Tapi esok tak ada lah. Saya main futsal. Saya main bola. Saya jogging. Guys. Esok tak ada, minta maaf guys. Saya minta maaf sangat. Okay. Headshot satu, headshot dua. Headshot dua, coy. Chill, bro. Chill, bro. Aduh. Okay. Kita akan main yang round yang kedua. Mantap bah. Round yang kedua. Kita akan main lagi sekali. Okay. Jom kita main lagi sekali. Okay. Kita akan ambil hero baru kita. Dulu guys. Okay. Special R-code. Bukan free tau guys. Bayar guys. Sambil tu saya sign up ni dulu. Dua guys. Kawan saya ni suka pula awal. Tadi datang awal kan. Okay, nanti korang komen kita nak main game apa lagi. Tapi tak boleh PUBG. Kita main game lain. Nanti korang komen lah. Nanti Haris pun boleh komen. Nanti kalau korang nak main apa-apa. Contohnya macam ML, Free Fire, apa lagi. Ataupun kita unboxing. Nanti korang komen lah. Apa yang korang nak, unboxing ke apa ke. Nak ajak main game ke. Boleh je. Tapi tu je yang saya minta maaf. Sebab saya ni suka main Free Fire. Saya pun masuk top. Hari tu saya masuk lawan. Saya lawan orang. Lawan Free Fire je. Dekat Selangor. Terus main headshot. Itulah saya suka main Free Fire. Okay. Minta maaf Haris tak nak bercakap. Dia diam. Dia tengah balik tu sebab dia ada kat Kedah. Dia duduk KL tapi dia pergi kampung. Semalam kita jumpa. Dekat. Semalam kita dah pergi jalan-jalan. Lepas tu dia balik Kedah. Saya tak balik Kedah sebab entah kenapa. Dia sepupu saya. Tadi saya headshot banyak tau. Mantap Haris. Kau memang pro Haris. Aku bagi good job dekat kau. Mantap bro. Chill bro. Chill bro. Chill bro. Saya nak pilih apa pistol tu. Kita akan pilih pistol yang headshot. Headshot guys. Okay, jom kita headshot dorang. Cepat kita headshot dorang sampai dorang mati. Cepat sikit Haris. Kenapa kau jalan je? Kenapa kau jalan je? Saya sudah kau headshot dorang. Aku dah ketua. Headshot satu. Alah, satu lagi dah kena tembak. Tembak. Mantap. Satu lagi. Mantap. Headshot. Nanti headshot yang pertama. Jadi, round yang kedua. Maknanya saya dah headshot yang keempat. Headshot keempat. Penat dah. Saya dah penat buat. Saya dah penat cakap. Saya dah penat dah cakap headshot ni guys. Headshot. Headshot. Okay, cepat guys. Oh, cepat sikit. Takkanlah aku nak tembak kepala kau. Aduh, hai. Aduh.
kita siapa nak lagu Stay Tune? Miss nyanyi. Aduh abang bukan maksudku begitu. Lagu Stay Tune guys. Stay tune, Stella cuek baru malu. Waduh adik mau juga abang yang rayu. Stay tune, Stella cuek baru malu. Waduh adik mau juga abang yang rayu. Aduh abang bukan maksudku begitu. Oh, masalah setiauman berarti enggak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba bagi punya saja. Mana orang saya tengah mencari. Orang itu ada yang orang dibunuh. Siapa yang bunuh? Mantaplah pro. Nombor 3 siapa yang guys? Aku pun tak nampak lah. Nanti kita akan dimenangkan. Oh. Aduh abang bukan masuk. Dah. Okey. Round yang terakhir ni kita akan guna headshot ni guys. Kita akan guna SG2 je kita guna. SG2. Kita akan guna SG2. Kita akan guna pistol tu je. Untuk kita senang menang. Sejak kita headshot dia. Pistol yang tadi yang banyak guna yang berapa yang 90. Kita tak tahu guna tu lah. Kita guna yang SG2. Biar yang ni saya saja je. Okey. Masuk guys, masuk. Aduh. Saya. Masuk. Tembak. Oh, mas 1 kill. 2 kill. 3 kill. Aduh, susah. Okey, 2 kill. Yang terakhir. Masuk sini, masuk situ. Sini. Up. Pop. Yes, menang. Menang guys. Akhirnya kenangan yang kedua guys. Okeylah. Sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen dan share kepada kawan-kawan korang semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada kawan-kawan korang semua. Bye-bye.